bagi saya kat sini adalah hot button dia ni adalah orang-orang yang dia sayang. Orang-orang yang dia sayang. Orang yang dia sayang ataupun benda yang dia best buat. Benda yang dia best lakukan. Contohnya kalau akak ni umur 38 tahun, yang ni maaf saya sebut, saya bukan nak bercakap pasal benda ni, tapi contoh saya nak bagi you. Orang yang dia sayang. Maaf saya cakap, saya tak pasti tempat you macam mana, tapi katalah akak ni umur 38 tahun, dah sakit lutut, maksudnya ni semua. Tapi hot button dia, kalau seorang isteri adalah suami dan juga anak dia. Kalau seorang suami mungkin mak dia ataupun anak dia. Seorang anak hot button adalah mak dia. Jadi you cari hot button dia. Kalau dia cari untuk orang dia sayang, tadi kuasa bayangan tadi tu pasal mak itu, hot button adalah mak dia. Jadi sebut banyak kali pasal mak dia. Mak dia. Kalau sekarang ni seorang isteri yang cari ubat ni, ada anak, ada suami, awak cakap terus dengan dia, akak, maaf saya akak. Akak, lepas akak amalkan 3 bulan ni bukan hanya masalah masalah kecil manis, turun, sakit lutut dah tak ada. InsyaAllah hubungan suami isteri pun akan lebih rasa bahagia. Dia faham maksud you? Jadi itu yang lebih menyentuh emosi dia untuk membeli produk you. Betul. Kecil manis itulah yang menyebabkan sakit. Sakit lutut, sakit sebagainya. Tetapi bila you sentuh elemen orang yang dia sayang, hot button dia akan menyebabkan dia nak tak nak, dia terpaksa beli dengan you. Sebab apa? You dah sentuh emosi dia, hot button dia. Akak, selepas 3 bulan, Ika yakin masalah kecil manis akak pun bacaan gula dah turun, sakit lutut akak makin berkurang, dan insya-Allah hubungan suami isteri pun makin erat dan sebagainya. Nampak tak bahasa saya? Faham tak? Jelas tak? Itu maksudnya hot button tadi tu. Jelas. Okey.